penting ni. Tolong semak bacaan anda untuk ayat 138 muka surat 21 surah Al-Baqarah. Saya risau anda silap baca selama ni. So sama-sama kita semak bacaan kita, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di permulaan ayat tu Sibghatallah. Pada lafzun jalalah tu. Saya risau dan saya pernah dengar orang baca Sibghatallah. Bukan ghatallah. Okey? Sibghatallah. Ta. Kemudian masuk kan lafzun jalalah itu dibacakan tebal, tapi jangan pengaruhi huruf ta. Jangan baca Sibghatallah, tapi baca Sibghatallah. Dan jangan lupa juga huruf sad tu tebal Si. Jangan baca si, jangan tukar huruf sin. Huruf ba juga lantunkan dia. Dia ada sifat qalqalah dekat situ. Jom lagi sekali kita baca Sibghatallah. Anda belajar seterusnya ni, kalau ya komen Allahu Akbar, like dan follow saya. Dan jangan lupa save video ini untuk anda rujuk di masa depan dan kongsikan dengan kawan dan keluarga anda.